warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada yang dihormati pensyarah serta rakan-rakan sekalian. Terlebih dahulu saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kerana diberikan peluang mengendalikan forum ini. Kesempatan ini amat bermakna kerana melalui forum kita bukan sahaja berkongsi ilmu tetapi dapat memperluas pemahaman tentang kesusasteraan Melayu secara mendalam. Forum kita pada hari ini akan memfokuskan kepada kritikan sastera bagi kategori sastera remaja dengan memilih novel Songket Berbenang Emas sebagai bahan analisis. Dalam sesi ini, kita akan menilai karya ini melalui 6 jenis kritikan, iaitu sanjungan, teguran, pendekatan, saranan, penganalisaan, dan penilaian. Sepanjang perbincangan, kita menekankan penggunaan bahasa yang sopan, berhemah dan tepat sejajar dengan konsep kesantunan berbahasa. Saya, Afiq Haizat bin Kamal Zaman, akan bertindak sebagai moderator bagi awal perjalanan forum supaya lancar dan teratur. Bersama saya, dua panel yang akan memberi pandangan bernas dan mendalam, iaitu Adilah Awni binti Muhammad Fauzi dan Fatin Nurin Ashikin binti Kamaluddin. Mereka akan berbincang secara bergila-gila untuk setiap kritikan, memastikan pandangan lebih menyeluruh, berimbang dan seimbang dari segi masa bercakap. Sebelum kita melangkah ke kritikan, saya ingin mengulas secara ringkas tentang kesusasteraan sebagai asas perbincangan. Kesusasteraan ialah seni bahasa yang membolehkan pengarang menyampaikan ide, pengalaman hidup dan perasaan secara kreatif dan indah. Ia bukan sekadar susunan kata, tetapi media untuk menyentuh emosi, merangsang pemikiran dan memberi kesedaran kepada pembaca. Sebelum kita masuk ke kritikan, mari kita fahami jalan cerita novel ini dengan lebih dalam. Sila tunjukkan pandangan anda. Boleh sikit. Terima kasih moderator kita pada hari ini. Jadi, novel Songket Berbenang Emas mengisahkan remaja bernama Dahlia yang tinggal di sebuah kampus serba kekurangan. Dahlia digambarkan sebagai pelajar yang rajin, tekun dan semangat tinggi untuk berjaya. Ketekunannya dalam pelajaran menjadi simbol ketabahan dalam menghadapi kehidupan yang penuh cabaran. Apabila ibunya mengalami masalah kesihatan mental, Dahlia terpaksa memikul tanggungjawab menjaga adik-adiknya dan mengurus rumah tangga. Walaupun berat, Dahlia tetap berusaha dengan penuh sabar yang menunjukkan bahawa usia muda bukan penghalang untuk menjadi mantan dan juga bertanggungjawab. Bapanya bekerja keras, namun ekonomi keluarga masih sempit dan ini menambah beban emosi Dahlia. Selain itu, masyarakat kampung yang kadang-kadang bersikap prejudis terhadap keluarganya menimbulkan konflik sosial yang halus. Novel ini menekankan tema ketabahan, pengorbanan dan juga kekuatan diri dalam menghadapi cabaran hidup. Dahlia tetap tabah, sabar dan juga tidak mudah berputus asa. Cerita ini memberi pembaca pengajaran tentang nilai usaha, kesabaran dan juga tanggungjawab selain menunjukkan realiti sosial yang dekat dengan kehidupan sebenar. Itu sahaja pandangan dari saya. Cukup menarik dari ceritanya. Baiklah, kita mulakan dengan kritikan sanjungan yang menumpukan kepada kelebihan dan keistimewaan novel. Dalam Songket Berbenang Emas, pengarang berjaya menggambarkan kehidupan Dahlia yang penuh cabaran sambil menekankan ketabahan, kesabaran dan tanggungjawab. Saya menjemput saudari Shikin untuk berkongsi pandangan beliau mengenai aspek yang wajar diikuti oleh saudari Akilah supaya kita mendapat gambaran menyeluruh. Silakan. Terima kasih saudara Afiq Haizat. Jadi, novel ini wajar dipuji kerana berjaya menyentuh emosi membaca secara mendalam. Jalan ceritanya yang sangat realistik menggambarkan kesusahan Dahlia sehingga membaca seolah-olah dapat merasai sendiri cabarannya. Contohnya, seperti bab Dahlia menjaga adik-adiknya ketika ibu bapanya tidak sihat sangat dekat dengan realiti kehidupan masyarakat kampung. Kejayaan pengarang menyimbangkan naratif drama keluarga dengan tekanan sosial adalah satu pencapaian yang sangat penting. Saya setuju dengan saudara Shikin. Tambahan pula, bahasa yang digunakan pengarang sangat berkesan. Walaupun mudah dipahami, ia mampu menyampaikan emosi yang mendalam, terutamanya ketika Dahlia menghadapi kesusahan dan tekanan. Misalnya, bab Dahlia menangis di tepi sungai sambil memikirkan masa depan adik-adiknya. Bahasa puitis tetapi tetap realistik, menyentuh hati pembaca. Sebagai kesimpulan, novel ini kuat dari segi jalan cerita, watak, bahasa dan simbol. Ia bukan sahaja menarik tetapi memberi inspirasi dan pengajaran. Karya ini mendapat matlamat sastera, iaitu menyentuh emosi, merangsang pemikiran dan memberi kesedaran moral. Seterusnya kita beralih kepada kritikan teguran yang bertujuan memberi cadangan, membina untuk menambah baik karya. Dalam konteks Songket Berbenang Emas, kita boleh menilai dari segi pengurusan konflik,
pembangunan watak sampingan dan kepelbagaian peristiwa. Saya jemput saudara Syekh untuk memberikan pandangan beliau diikuti oleh saudara Akina supaya kita dapat analisis teguran secara menyeluruh. Silakan. Walaupun program ini mempunyai banyak kelebihan, terdapat beberapa aspek yang boleh diperbaiki. Sesedang hambat, terlalu syarat dengan konflik, berturut-turut tanpa memberi ruang kepada pembaca untuk menghayati setiap peristiwa. Contohnya, bab Dahlia berdepan fitnah jiran sambil menanggung beban rumah tangga berlaku terlalu cepat. Pembaca mungkin terasa terbeban dari segi emosi. Keseimbangan antara konflik dan juga ketenangan perlu diberi perhatian agar pembaca dapat meresapi setiap peristiwa dengan lebih mendalam. Baik, saudara Syekh, saya juga ingin menambah bahawa watak sampingan kurang diberi penekanan. Sebagai contoh, rakan sekelas Dahlia yang sepatutnya memberi sokongan moral kadang-kadang digambarkan secara ringkas. Jika pengarang mengembangkan watak mereka, interaksi dan konflik sampingan akan lebih hidup dan memberi impak kepada plot utama. Kesimpulannya, kritikan teguran menekankan bahawa pengurusan konflik, pengembangan watak sampingan kepelbagaian situasi dan refleksi dalaman adalah ruang penambahbaikan. Teguran membimbing pengarang menghasilkan karya yang lebih seimbang, mendalam dan memberi pengalaman baca lebih menyeluruh. Sekarang kita bincangkan kritikan pendekatan, iaitu cara atau sudut pandang yang boleh digunakan untuk menganalisis karya. Dalam novel Songket Berbenang Emas, Dahlia menghadapi cabaran sosial dan psikologi yang kompleks, menjadikan pendekatan ini relevan. Saya menjemput para panel untuk memberikan pandangan supaya kita dapat menilai pendekatan yang paling sesuai untuk menganalisis karya. Baiklah, dari sudut pendekatan, novel ini sesuai dianalisis melalui pendekatan sosiologi kerana menggambarkan kehidupan masyarakat kampung berdepan berbagai cabaran. Kehidupan Dahlia dipengaruhi pandangan masyarakat yang kadang-kadang prejudis. Misalnya, jiran memandang rendah terhadap keluarganya kerana masalah ekonomi dan hal ini telah menimbulkan tekanan sosial halus. Melalui pendekatan ini, kita dapat melihat interaksi sosial dan juga pengaruh masyarakat terhadap psikologi watak utama. Baiklah, saudara Akina. Saya setuju dengan saudara Syekh. Tambah pula, pendekatan psikologi amat jelas. Konflik dalam Dahlia, termasuk rasa bersalah terhadap ibu dan adik-adiknya, tekanan emosi dan kebimbangan masa depan, telah menunjukkan perkembangan psikologi watak secara mendalam. Pengarang berjaya menyeimbangkan refleksi dalam watak dengan tindakan luaran, menjadikan pembaca lebih empatik terhadap watak utama. Jadi kesimpulannya, pendekatan sosiologi, feminisme, psikologi dan moral membolehkan pembaca memahami karya dari berbagai sudut yang membuka ruang analisis lebih menyeluruh tentang interaksi sosial, perkembangan watak dan nilai moral, memperkaya pengalaman membaca dan analisis kritis. Kini kita beralih kepada kritikan saranan yang bertujuan memberi cadangan penambahbaikan secara konstruktif. Kritikan konstruktif. Kritikan ini membolehkan pengarang melihat peluang memperkukuh jalan cerita, watak dan penceritaan supaya karya lebih menarik dan mendalam. Dalam Songket Berbenang Emas, beberapa aspek seperti pengembangan watak sampingan, variasi peristiwa dan naratif dalaman watak boleh diperbaiki. Saya menjemput saudara Syekh untuk memulakan cadangan beliau, diikuti oleh saudara Akina agar kita mendapat pandangan praktikal yang berguna. Silakan. Baiklah, saya mencadangkan agar pengarang memberi lebih tumpuan kepada watak sampingan seperti rakan kelas Dahlia atau jiran yang berinteraksi dengan keluarganya. Watak-watak ini jika dikembangkan boleh menambah dimensi konflik dan juga sokongan sosial yang menjadikannya jalan cerita lebih dinamik. Selain itu, pengarang boleh menambah babak refleksi dalaman watak sampingan untuk menuju perspektif berbeza yang akan memperkayakan cerita secara keseluruhan. Benar, saudara Syekh. Tambah pula, penggunaan bahasa kritis dan naratif dalaman boleh diperluaskan lagi bagi menunjukkan psikologi watak. Misalnya, bab Dahlia memikirkan masa depan adik-adiknya boleh dikembangkan dengan monolog dalaman yang lebih panjang. Perkara ini telah menunjukkan konflik emosi yang secara lebih halus. Ini bukan sahaja menambah kedalaman watak, tetapi memberi peluang kepada pembaca memahami motivasi dan perjuangan watak secara lebih menyeluruh. Jadi kesimpulannya, saranan yang diberikan menekankan pengembangan watak sampingan, variasi peristiwa, naratif dalaman dan konteks latar belakang. Jika pengarang mengambil kira cadangan ini, novel akan menjadi lebih seimbang, mendalam dan memberi pengalaman membaca yang lebih penuh dan bermakna. Seterusnya ialah kritikan penganalisaan yang menekankan penguraian unsur-unsur karya seperti tema, simbol dan nilai estetika. Kritikan ini membolehkan kita melihat bagaimana pengarang menyusun naratif, membina watak dan menyampaikan mesej melalui simbolisme, tindakan dan konflik. Dalam Songket Berbenang Emas, simbol Songket Berbenang Emas sendiri membawa mesej pengorbanan, ketabahan dan usaha keras.
Saya menjemput saudari Syikit untuk memberikan analisis beliau diikuti oleh saudari Akila. Silakan. Baiklah, pada pandangan saya, dari segi penganalisisan, simbolisme adalah aspek yang sangat penting. Songket berbenang emas bukan sekadar hiasan, ia melambangkan nilai usaha, pengorbanan dan juga perhargaan terhadap tradisi. Setiap kali Dahlia bekerja keras, pembaca dapat melihat kaitan langsung antara usaha dan juga hasil yang berharga yang menjadikannya novel lebih berlapis dan juga bermakna. Selain itu, tema pengorbanan, kesabaran dan juga ketabahan jelas terselah dalam naratif. Konflik yang dihadapi Dahlia bukan sekadar emosi remaja biasa, tetapi konflik menguji nilai moral dan juga kekuatan dalaman. Dengan menganalisis tema ini, kita dapat memahami mesej sastra secara lebih mendalam dan bagaimana pengarang menggunakan naratif untuk menyampaikan pengajaran hidup kepada pembaca. Saya juga ingin menambah bahawa struktur naratif juga patut dianalisis. Penggunaan bab yang membahagikan peristiwa secara kronologi membolehkan pembaca menghayati perjalanan emosi Dahlia secara berperingkat. Peralihan dari konflik keluarga, tekanan sosial dan cabaran akademik disusun secara teliti bagi menunjukkan kepakaran pengarang dalam membina ritma cerita. Selain itu, penceritaan melalui sudut pandang orang ketiga untuk membolehkan pembaca melihat keseluruhan literasi antara watak selain daripada memberi ruang untuk refleksi dalam Dahlia. Teknik ini bukan sahaja meningkatkan kedalaman penganalisaan, tetapi membolehkan kita menilai bukan sahaja dari peristiwa dan juga makna di sebalik tindakan watak serta mesej moral yang disampaikan. Jadi kesimpulannya, penganalisaan novel menekankan simbolisme, tema dan struktur naratif. Unsur ini membolehkan pembaca menghargai lapisan makna yang disampaikan pengarang, memperlihatkan bagaimana novel bukan sahaja menghibur tetapi mendidik dan memberi inspirasi. Akhir sekali, kita bincangkan kritikan penilaian menilai keberkesanan karya secara keseluruhan. Kritikan ini menekankan sejauh mana novel mencapai manfaat dari segi jalan cerita, watak, bahasa dan mesej moral. Dalam soket berbenang emas, kita boleh menilai sejauh mana penceritaan Dahlia memberi impak kepada pembaca dan menyampaikan nilai yang dimaksudkan. Saya mempersilakan kedua panel kita menilai. Silakan. Baiklah moderator, pada pandangan saya dari sudut penilaian, novel ini sangat berkesan dalam menyampaikan misi ketabahan, pengorbanan dan juga tanggungjawab. Jalan cerita tersusun dengan baik, konflik yang jelas dan juga watak Dahlia memberi inspirasi kepada pembaca. Bahasa yang digunakan juga mudah dipahami tetapi kaya dengan emosi yang menjadikannya pembaca lebih berhubung dengan pengalaman watak. Novel ini mencapai matlamatnya sebagai karya yang mendidik sambil menghibur. Selain itu, simbol songket berbenang emas memberi nilai estetika dan juga moral yang sangat kuat yang menjadikannya karya ini lebih sekadar kisah remaja biasa. Nilai estetika ini meningkatkan pengalaman baca dan juga meninggalkan kesan mendalam terhadap pembaca, khususnya tentang usaha, pengorbanan dan juga nilai kekeluargaan. Benar, saudara Syikit. Tambahan pula, watak sampingan meskipun kurang berkembang, masih memberi sokongan kepada naratif utama. Interaksi antara watak dan konflik dalam Dahlia dijalin dengan baik serta menjadikan cerita ini lebih hidup dan menyeluruh. Bahasa kritis dan naratif dalaman menambah lapisan emosi yang membolehkan pembaca memahami psikologi watak. Secara keseluruhannya, novel ini sangat percaya dari segi keberkesanan penceritaan, pengajaran moral dan kesan emosi. Jadi kesimpulannya, dari segi penilaian keseluruhan, novel ini berjaya menyampaikan mesej moral, mengembangkan watak, menstrukturkan konflik dan memberi impak emosi pada pembaca. Karya ini bukan sekadar hiburan, tetapi satu karya sastra berkualiti yang mendidik, menginspirasikan dan memberi nilai estetika yang tinggi. Sebagai penutup, forum ini telah membuktikan bahawa novel Songket Berbenang Emas adalah karya yang kaya dengan pengajaran dan nilai moral. Dari segi jalan cerita, watak, simbolisme, bahasa dan mesej, karya ini memberi pengalaman baca menyeluruh dan bermakna. Panel telah menekankan kekuatan, kelemahan, cadangan penambahbaikan, analisis tema dan simbol, serta penilaian keberkesanan memberikan pandangan yang lengkap. Novel ini bukan sekadar hiburan tetapi medium pendidikan, memperkenalkan nilai ketabahan, pengorbanan, kesabaran dan tanggungjawab. Membaca remaja khususnya dapat mengambil pengajaran hidup daripada perjuangan Dahlia, manakala pembaca dewasa boleh menghargai simbolisme dan konteks sosial yang tersurat dan tersirat. Dengan itu, saya merakamkan penghargaan kepada panel dan semua hadirin kerana memberi perhatian dan idea bernas sepanjang forum. Semoga perbincangan ini membuka ruang untuk lebih ramai menghargai sastra Melayu dan memberi inspirasi kepada pengarang serta pembaca. Sekian, terima kasih.